Bukan sebab tak suka emas, cuma tak faham kenapa kita kena simpan emas sebagai salah satu portfolio pelaburan jangka masa panjang. Salah satu sebabnya emas ini tak nampak nombor, sedangkan bagi yang faham, emas ini pun adalah duit. Jadi, kat mana nombor emas? Dekat mana lagi kalau bukan dekat gramnya? Kita boleh tengok pada 1 gram emas makin meningkat nilainya. Tahun 2000, RM RM35, tahun 2008, RM RM95. 2016 RM RM170, tahun 2020 RM RM284 dan tahun 2025 RM533. Duit kertas pula, tiap RM1 nilai makin jatuh. Tahun lepas 80 sen, tahun ini 70 sen, tahun depan 60 sen, lagi 5 tahun mungkin 30 sen. Sekarang antara emas dan duit kertas, yang mana lagi berbaloi disimpan walaupun kedua-duanya adalah duit? Biasanya ramai yang menjawab emas, tapi itulah beberapa orang yang nampak tapi tak nak simpan. Jadi kena simpan kedua-duanya sekali, emas dan juga duit. Duit kertas untuk simpanan jangka masa pendek, emas kita simpan untuk jangka masa panjang. Dah jelas? Jadikan hari ini sebagai permulaan untuk simpan emas. Boleh rujuk pin video 5 langkah untuk daftar secara percuma. Saya akan bantu dan membimbing tuan-puan untuk membuat simpanan yang terbaik untuk anda.